Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak khas edisi Jamuan Raya PAS Perak. Dan bersama dengan kita di studio pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Ibrahim Zakaria, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz, selamat Hari Raya Ustaz. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz kerana sudi hadir pada hari ini untuk bersama-sama dalam podcast Fokus Perak kita di studio pada hari ini. Dan kita nak ambil kesempatan, kebetulan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perak bersama dengan kita hari ini, dan selalunya kita dengar tentang amalan-amalan bulan Ramadan, dan juga bila masuk bulan Syawal ni antaranya tentang puasa 6 dan sebagainya. Dan jadi mungkinlah untuk perkongsian ringkas sempena podcast edisi khas raya pada hari ini, kita nak minta kepada Fadil Ustaz Ibrahim Zakaria untuk mungkin berkongsi dengan kita berkaitan dengan ibadah puasa 6, dan juga mungkin ada amalan-amalan lain yang boleh dilakukan sepanjang bulan Syawal ni. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kerana telah selesai menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahasanya Ramadan adalah merupakan madrasah, pusat latihan ataupun tempat tarbiyah, di mana dalam Ramadan Allah Ta'ala tarbiyah kita dengan berbagai ibadah, dengan puasanya, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan sembahyang sunatnya, kan. Jadi sebenarnya bila kita sebut kata Ramadan sebagai pusat tarbiyah, pusat latihan, sudah pasti benda tu kita perlu bawa dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Bukan ianya mati dalam bulan Ramadan dia. Seperti mana sebagai ulama menyebut, kunu ibadallah wala takunu ibad Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah dan jangan kamu jadi hamba Ramadan. Sebab bila sebut kata hamba Allah ni, kita akan mengabdikan diri pada Allah sepanjang hidup kita. Seperti pengakuan dalam sembahyang kita, kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan yang kita buat, yang kita iqrar setiap kali kita selesai takbiratul ihram, Ustaz. Jadi bila masuk dalam madrasah Ramadan ni, berbagai tarbiyah dan latihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka sudah pastilah benda tu Allah Ta'ala perintah dan suruh kita bawa sepanjang hidup kita. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh berpuasa, maka di luar Ramadan pun kita kena berpuasa, terutamanya puasa sunat. Dan yang dituntut dalam bulan Syawal ni ialah puasa sunat Syawal, atau 6 hari dalam bulan Syawal. Walaupun di sana menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada ulama mengatakan di bulan lain pun boleh, kan. Ini kita tak mau bincang di sudut perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan puasa Syawal ni. Sebagian ulama atau sebagian mazhab kata benda ni tak ada dan sebagainya. Jadi kita bincang dalam pandangan mazhab Syafi'i, di mana dalam mazhab Syafi'i puasa sunat dalam bulan Syawal ni dituntut berdasarkan pada hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan summat min Syawal sita min Syawal fakannama shamat dahr kullu atau kama qala an sallallahu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia periringkan dengan 6 hari dalam bulan Syawal, sama ada kita buat derek ke, atau kita buat selang-selang ke, atau kita ambil Isnin Khamis ke, yang penting cukup 6 hari tu, Ustaz. Yang penting cukup 6 hari. Jadi Rasulullah kata ganjaran dan balasannya seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Kalau kita tengok di sudut mana mafhum kita berpuasa sepanjang tahun, kalau kita tengok satu kebaikan yang kita buat, minimum ganjaran dan balasannya adalah 10 kali ganda. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dalam bab kebaikan Allah ganda minimum, bukan kata maksimum, dah minimum 10 kali ganda, Ustaz. Jadi 30 hari kita puasa contohnya dah 300. Jadi campur dengan 6 lagi, jadi 360 hari. Jadi seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Sayang Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini di antara kita terbentuk rahmah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah nak bagi kita di peluang untuk kita memasuki syurga Allah Ta'ala. Kerana memasuki syurga Allah ni bagi kita umat Muhammad SAW adalah merupakan benda yang sangat dikehendaki atau sangat dituntut atau sangat diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita baca dalam sebuah hadis yang disebut oleh kitab-kitab Mu'tabar, di sana ada hadis yang mengatakan bahawasanya Nabi pernah bertanya pada sahabat, kamu agak-agak berapa
jumlah umat Muhammad ni akan masuk syurga. Ada sahabat kata 1/3 dan sahabat kata separuh, tapi Rasulullah kata 3/4. 3/4 umat Muhammad SAW ni adalah merupakan penghuni syurga. Jadi 1/4 lagi dibahagikan kepada umat-umat yang lain. Jadi ramainya. Jadi bila sebut ramainya umat Muhammad SAW akan masuk ke dalam syurga, maka di sana Allah menyediakan berbagai amalan, berbagai ibadah yang boleh melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat supaya kita teruskan amalan yang dah kita biasa buat dalam Ramadan, kita teruskan, terutamanya baca Quran. Saya selalu sebut tentang Quran ni, sebab Quran ni adalah merupakan bekalan sepanjang hayat kita, terutamanya bagi kita yang mengaku sebagai pembantu dan penolong agama Allah ni. Tanpa Al-Quran dalam diri kita, maka kita akan gugur di pertengahan jalan. Walaupun di sana ada amalan-amalan yang lain, antaranya ialah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail juga memberi kekuatan. Sebab itulah kita tengok di awal Islam, Allah menekankan dua benda ni. Yang pertamanya Qiyamul Lail, yang keduanya ialah Quran. Jadi generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, tidak ada yang murtad, tidak ada yang gugur di pertengahan jalan. Pasal apa? Pasal mereka ada dua bekalan yang utama ni. Jadi saya ajak semua sahabat, marilah kita jadikan dua amalan ni, terutamanya Quran dan Qiyamul Lail ni sebagai bekalan sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan kita akan beristiqamah dan berada di atas landasan agama Allah Ta'ala, dan kita akan menjadi pembantu penolong agama Allah yang terus memberi sumbangan walaupun sekecil mana sekalipun demi untuk kelangsungan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Jadi antara amalan tu lah, Quran jangan kita tinggal, sebab kita dah baca sepanjang Ramadan dah. Kemudian Qiyamul Lail, sebab Ramadan kan kita ada qiyam kan. Jangan kita tinggal juga. Dan yang ketiganya puasa tadi lah, 6 hari dalam bulan Syawal. Wallahu a'lam. Saya tertarik ayat-ayat awal Fadil Ustaz tadi, bila Fadil Ustaz sebut Ramadan ni bulan kita tarbiyah, dan sepatutnya bila kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita teruskan amalan-amalan yang baik yang telah pun kita latih diri kita laksanakan pada bulan puasa. Dan antara amalan yang disebut tadi, 3 lah, kita highlight 3. Sebenarnya banyak lagi kan, sedekah, kita pergi ziarah dan sebagainya. Tapi 3 yang kita highlightkan, puasa 6, mana yang belum lagi selesai Ustaz, kita kena teruskan, selesaikan. Mana yang baru nak mula tu memang tu cabaran besar, buka saja. Kemudian teruskan puasa, teruskan kita membaca Al-Quran, dan juga Qiyamul Lail, kita hidupkan malam-malam kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak akhiri podcast khas raya kita hari ini, kita nak bagi peluang kepada Fadil Ustaz Ibn Zakaria mewakili Dewan Ulama PAS Negeri Perak untuk bagi ucapan raya sikit Ustaz. Sila. Saya Ibrahim Ibn Zakaria selaku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perak mewakili staf kepimpinan Dewan Ulama PAS Negeri Perak mengucapkan selamat raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua muslimin muslimat, sama ada yang berada dalam negeri Perak ke, di luar negeri Perak ke, sama ada rakyat Perak ke, rakyat yang penting seluruh umat Islam yang mendengar suara saya ni, saya ucapkan selamat raya maaf zahir batin. Semoga ibadah yang kita buat sepanjang Ramadan diterima oleh Allah sebagai hasanah di hari akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih, dan kepada semua jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak, dan follow kami di Facebook dan TikTok Fokus Perak, dan kita akan terus dengan pimpinan-pimpinan lain dalam edisi khas Fokus Perak, edisi khas raya pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.